lagi kan kau dah mati, Borhan. Kau dapat suruh Ustaz balik. Lepas tu ini kau boleh. Kita enjoy. Hello and welcome to another episode of GMW Highlights di mana kita akan membicarakan tentang drama-drama, rancangan and serta movie-movie terbaru yang sedang hangat diperkatakan. And of course today kita nak bercakap tentang sebuah filem live action superhero tempatan yang tengah trending sekarang ni. Ini dia guys, penantian selama hampir 2 tahun sejak berita penghasilannya, and now it's finally out guys, and we are talking about Keluang Man. And today kita ada dekat studio kita Nas Muammaza ataupun Nasti, dan juga Shweta Sekhon. Kita punya doktor dan juga Keluang Man. Dah lama aku pendam benda ni. Kini telah tiba masanya. Assalamualaikum. Nak ikut boleh? Okay, I know ramai sebenarnya excited untuk tengok Keluang Man, but sebelum kita nak lebih mendalam pasal Keluang Man kan, macam nak tanya Shweta dululah. Shweta membesar dengan cerita Keluang Man ke? Honestly, tak. I rasa Gen Z can agree with me on this. It's not our generation, so I tak besar dengan cerita ni. Tapi bila I dapat offer ni, when I was told about Keluang Man, of course I share with my family. Keluarga I lagi excited. Keluarga I memang excited. They were like, "Ui, I macam, okay, sabar. What is happening?" So bila I dengar cerita from my mum, the first person was my mum. Then she told me, "You need this. We have to do this." I macam, okay, we will do it. Let's do it. Okay, yeah. So memang that was the whole idea lah. That was how the beginning was. Yeah. Okay, macam Nasti sendiri, of course, mesti membesar dengan cerita Keluang Man kan. Antara kenangan-kenangan dengan Keluang Man itu apa tu? When I first started watching Keluang Man, I was 14. Back then it was 1998. So from there, I tengok dia punya jalan cerita kan, ni macam kelakar je kan. Dia ada inject macam comedy is very far off daripada Batman, because Batman is serious. So then I started watching lah until 3 seasons. Then after that I grew up watching other stuff. Tapi it's stuck in my head lah, Keluang Man. Dan bila tengok iklan Keluang Man, dia cari superhero Keluang Man tu, then it came back to me lah, macam wow, dia nak buat live action lah kan. Macam benda ni is like a dream. Betul. So now it's like a dream come true lah for me kan, to play a superhero character on silver screen. Yeah. But you know what's weird is, macam that time you tengok dekat TV waktu you kecil, but now your kids can tengok you as a Keluang Man di TV. Wow. Yeah. Deep. It's so like different kan? Daddy is my hero. Yeah. It's different lah, because my kids, they are from Gen Alpha. So kalau Gen Z tak kenal, Gen Alpha nak kata apa kan? So I have to educate them lah, tunjuk diorang the series. Okay, 29 ni adalah tarikh keramat yang orang tunggu-tunggukan, penantian. Macam like you know, macam you cakap yang you dah tengok daripada kecil. Diorang nak tengok inilah macam real one. Sinopsis sedikit pasal movie ni. Okay, Keluang Man, Borhan, dia adalah cerita macam mana Borhan boleh jadi Keluang Man. So that's his journey lah. And also macam semua orang tahu yang Borhan ni dia adalah pesakit mental. So kita akan tunjukkan dekat audience lah dia punya sakit tu kan. Dan macam mana perjalanan dia untuk orang kata menjadi better lah dengan pertolongan Dr. Malini. I rasa it's more kepada introduction kepada semua karakter this Keluang Man. Our cerita ni lah. So let's see. But of course, you know, every movie ataupun filem dia ada challenges dia, cabaran untuk buat. Ya, betul. Kan? Tapi Shweta boleh share sebagai doktor yang merawat pesakit. I think cabaran, like I said in all my interviews, 2 cabaran untuk saya. Satu, sebab personality Shweta memang extrovert. I'm very like that, jumping, bubbly. I rasa sometimes I yang bohan, you know, in reality. Jadi nak jadi seorang doktor pakar psychiatric, you're very composed. You memang sabar, you kena cuba baca apa is going on in minda pesakit kita. So, I did my research, try to keep myself very calm. That was very challenging. Lagi satu benda, komedi dia, I nak bagi tahu guys, Nas punya komedi memang susah untuk saya.
Like kalau dia master camera, master shot kan, I sebenarnya I'm biting my inner cheeks. I duduk depan dia kan macam, it's too funny. Kadang-kadang kan, dia orang kena cut sebab I cannot stop laughing. Okay, macam mana sendiri cabaran sebagai Kluang Man? My ultimate challenge, I have to say wearing the suit lah. Wearing suit tu memang dia ada weight tau. And dia compress, then dia bukan just setakat one layer. So before I pakai suit tu, I kena pakai tights kan dalam dia. Then I kena pakai stun jacket. Yang paling mencabar is the cowl lah. So bila I pakai cowl tu, dia dah tutup hidung kan. Then dia dah compress kat sini, tutup bahagian muka. So kita kena betul-betul time macam fighting kan. Kena betul time my energy. So bila fight, buat couple of shots, kena stop, buka balik, rest. Dan sambung balik. Because bila buka tu je, menjurai peluh keluar. Dan touch up, pakai balik, continue. So that's why bila kita buat fighting scene tu, it took us days to finish. Yeah. Bukan senang nak jadi superhero. That's why masa I confirm the role, I was excited lah, macam yes, dapat jadi superhero kan. Tapi dah sampai set pakai benda tu semua kan, oh macam ni rasa. Itu orang, sebab orang kata apa, kostum superhero ni memang panas satu dan berat. I drink coffee, so coffee is diuretic tau. So it make you pergi ke toilet banyak tau. So cakap tak boleh macam ni kan, aku dah cakap dengan Anwari ni. So cakap, Anwari, aku ada satu benda aku nak beritahu kau. Boleh tak kau buat zip dekat suit tu? I think that's one fun fact lah pasal Kluang Man. I pun baru tahu. Kita tak tahu yang suit dia ada zip. So special. So Anwari cakap, okay, I see your point kan, tapi I think it's workable because the suit is tactical. So make sense lah ada zip kan. Untuk jumpa Samsil, awak kena ganggu semua geng-geng ini dulu. Mana Samsil? Faham? Dan untuk filem ni kan yang kita akan tengok tak lama je lagi ni kan, apa message yang paling penting lah US nak sampaikan dalam filem Kluang Man ni? Paling penting, kita enjoy. Dia takut terspin. Mic drop. I think okay lah. Kita enjoy, and I think kalau kita tengok Kluang Man, it was a very motivational script. Macam dia bagi tahu kita orang, no matter what, apa persepsi orang terhadap you, tetapi you are a hero in your own way. Yes, well said. I love it. Love it. I should have said that, but you said it. That's what he said. BTS tadi. I curi je. Itu sebenarnya Nas yang cakap. Tapi Shweta yang tak cakap. I yang bagi tahu dia, you kan cakap saya enjoy, bagilah aku limelight. Mana boleh. Kita nak cerita lebih-lebih. Harapan and ucapan you guys sendiri untuk filem Kluang Man. Okay, harapan saya hopefully this movie boleh diterima oleh orang ramai akan suka datang and wawakan kepada orang lain and enjoy the movie, and hopefully this movie will beli jiwa korang and to be close with your hearts, and I hope this movie will become something like in your experience kan. Penting kita enjoy lah. Yang penting kita enjoy. Shweta? Harapan saya, I sudah harap sangat korang pergi with an open mind. Kita dah buat kerja kita, sekarang korang buat kerja korang, iaitu love it and share it as much as you can, sebab this is our very first superhero film, original superhero film, and there will never be anyone macam Kluang Man. Jadi marilah kita sokong hero lokal kita. Okay. We need your support. Tapi kan, yang last. Nak ayat tu. Aku Borhan dan aku Kluang Man. Boleh? Okay, untuk semua. Okay. Aku Borhan. Salah. Kluang Man, ini bebek. Aku Borhan. Aku Kluang Man. Yes! 29 ni guys. Thank you so much, Nas. Thank you. Thank you so much, Shweta.